Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. 2-3 hari tak sempat nak buat video. Busy lah urusan macam-macam kat rumah biasalah kan. Hari Sabtu Ahad tu hari pun sibuk. Jadi hari ni Abang nak sambung balik. Hari ni merupakan episod yang ke-10. Satu hari satu video bersama dengan Lain tu Zack. Okay, dan hari ni Abang nak sembang berkenaan dengan dunia lakonan. Sebab itu hari yang ke-9 tu ni cerita pasal album kedua. Lepas tu dapat peluang berlakon kan. Jadi hari ni Abang nak sembang buat lakonan lah. Abang ni memang tak pernah bercita pun jadi pelakon. Kan. Memang tak pernah bercita kan. Memang tak ada, langsung tak terfikir lah kan. Tapi yelah, Allah Ta'ala nak tentukan tu kan. Walaupun kita tak terfikir tapi jadi kan. Macam tu juga. Begitu kan dunia lakonan. Tak adalah ngejar sangat kan. Lakonan pula. Itu juga dengan dunia seni nyanyian. Tak fikir juga. Tapi itulah ada rezeki yang dapat. Yang Abang telah pun ditawarkan untuk berlakon satu filem lah bersama dengan Grand Brilliant masa tu 3 ni lah. So sebagai watak utama Nel. Okay, Nel bersama dengan Baby Restu, heroin ni Baby Restu, Umi Restu, lepas tu si Wawa, Isha, ada artis daripada Amal Klasik lah masa tu ramai. Okay, ada Abang punya partner geng Abang ada 2-3 orang, iaitu pertama Abang Syam Visa. Thank you Syam. Kemudian ada arwah Bob Kuman. Dan untuk pengetahuan korang, Abang ni memang berlakon memang keras lah, tak tahu lah. Tapi masa tu Abang Syam ni, Syam Visa ni, dia dah lama berlakon lah. Dia memang mantap lah kan. Dia pengalaman lah kan. Sebenarnya Abang hari tu betul-betul mengharap dia je lah. Okay, masa tengah berlakon tu 1 bulan di UiTM, kita buat penggambaran di UiTM tau. So dalam masa sebulan tu Abang betul-betul mengharapkan dia lah. Syam lah banyak tolong kan. Dia ajar macam itu, macam gini kan, feel macam ni kan. So kalau kamera tu kat sini kau macam gini lah. Kalau kamera tu kat jauh sana kau macam itu lah. Macam tu lah, macam-macam lah kan. Itulah pengalaman kan. Pengalaman berlakon 1 bulan dah berada buat penggambaran di UiTM kan. Abang pun yelah kan, rasa pelik juga. Kenapa aku kan. Sebab kalau nak diperhatikan dalam dunia nyanyian pun, Abang baru setahun jagung kot. Baru masuk album kedua kan. Itu pun promosi tak berapa nak jadi sebab Arwah Fendi dah keluar dari grup, tinggal Abang dengan Abang Jack tau. So that's why lah dapat peluang berlakon tu. Sebab Abang berfikir sementara menunggukan kalau ada pengganti Arwah Fendi, kalau dapat buat apa-apa yang patut Abang buat lah. Tu yang dapat dunia lakonan tu, peluang berlakon tu. So Abang pun ambil. Okay, kisah dia berkenaan dengan si Nel ni. Okay, si Nel ni seorang pelajar kolej lah. Seorang pelajar kolej, budak-budak kolej kan. Jadi kita orang pun minat muzik apa semua. Tapi budak-budak lelaki ni biasalah kan, dia geng-geng alternatif lah kan. Geng alternatif macam ragat-ragat sikit lah kan. Sedangkan budak-budak perempuan ni geng-geng dangdut. Dangdut dengan alternatif ni tak boleh bertemu lah dalam cerita kan. Tapi sebenarnya dalam masa sama, si Baby Restu ni, si Mimi ni, dia ada secret admirer tau. Secret admirer tu selalu hantar cetusan berbentuk macam sajak kan, dalam kad pink tu kan. Dan orang tak tahu dia siapa kalau kan. Kan. So ramai beranggapan dia ni adalah Mr. X. Yang mana Mr. X tu adalah Safihan, seorang model lah. Dia budak pelajar baru masuk tau. So orang ingat dalam cerita tu, dia ingat si Safihan tu lah yang jadi Mr. X. Rupanya pakcik kan, dalam duk bergaduh dengan Baby Restu dan cerita tu kan. Dalam duk bergaduh, kena bergaduh kan. Tak boleh berjumpa lah, macam anjing kucing. Rupanya aku yang berjiwang dengan dia kan. Dan coretan-coretan dalam kertas pink tu adalah lirik-lirik lagu sebenarnya, bait-bait lagu. Yang mana lagu tu ada turut serta dalam album kedua. Tajuknya korang cari, Dulu dan Selamanya, lagu ciptaan Jeff A to Z. Okay, Dulu dan Selamanya. Kabarnya Jack kata dia tulis lagu tu tak awet dia. Dulu lah, zaman kata-kata ni kan, zaman budak-budak kan. So dia tulis lirik lagu tu untuk awet dia. Jadi Abang ambil, gunakan lagu tu sebab nak carry nama A to Z lah kan. Nak carry nama A to Z dalam filem tu kan. Jadi lagu tu dia jadi lagu tema, yang mana Abang ujung-ujung tu nanti Abang ada buat satu persembahan dalam filem tu. Abang menyanyi, pegang gitar kan, sambil menyanyi lah. Kepadamu ku curahkan, kepadamu ku buktikan segala yang ku janjikan dari dulu dan selamanya.
biar musim pun berganti. Lirik dia macam tu lah, lebih kurang. Kau cari dulu dan selamanya. Dan Alhamdulillah, filem tu mendapat sambutan. Kan, dia release tahun 97 tak silap album tu. Album tak, 97, 98 macam tu lah filem tu. So mulalah episod mempromosi filem, pergi ke panggung-panggung. Dulu best lah kan, pergi ke panggung-panggung kan. Dalam masa A to Z tak ada benda nak buat tu, rupanya Abalan punya nama naik ke situ. Daripada filem pula kan. Jadi itulah dia kisah dia kan. Alhamdulillah filem tu mendapat sambutan dan masih ada sehingga sekarang. Kalau tak silap dekat Sia ada, dan kadang-kadang ada dekat Astro pun kadang-kadang ada pasang. Okay, dulu dan selamanya. Dekat YouTube tak ada kot rasanya, sebab benda tu ada hak cipta lagi. Jadi mungkin dong protect lah kot. Itulah dia. So Alhamdulillah, terima kasih Syamrisa, terima kasih pada semua-semua lah. Dan Al-Fatihah pada yang dah ramai tak ada, macam Bob Kuman, Arwah Maya pun ada, Arwah Maya, Kak Azian Edawati, Abang Mak Eldin, ramai lah yang dah tak ada. Dan geng-geng ni UK's Isha, si Comel tu, Comel Isha kan, si Isha kan, Safihan, lama tak jumpa Safihan. Baby Restu, my baby kan, my baby Restu kan, dia masih lagi aktif lah sekarang kan, buat kerja-kerja kan, dan masa ada TikTok kadang-kadang dia buat live semua kan. So itu adalah heroinku lah satu ketika kan. Kan, itulah dia. So itu dah sedikit kisah dari episod ke-10 Satu Hari Satu Video bersama Lain to Z. Okay, dunia lakonan yang kucuburi. Kejap-kejap nanti Abang selit-selit lah sikit, aku ada gambar-gambar apa semua kan. Okay, so itu dia. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah besok Abang sambung cerita lain lagi. Okay, dalam episod yang ke-11, mungkin besok kita akan masuk ke bab album ketiga lah, di mana kehadiran Chap masa tu kan. Dan anyway, kalau korang yang tertinggal episod-episod ni, korang boleh cari dekat TikTok. Abang ada letak dalam satu playlist daripada episod 1 sampai yang latest lah. So yang belum follow Abang, follow. Begitu juga dengan di YouTube, boleh cari juga Lan A to Z, LANNATOZ. Semuanya sama di Facebook, di TikTok, di Instagram, di YouTube semua sama, LANN, bukan LAN, LANNA to Z. Alright, tu dia. Nanti kita jumpa lagi guys. Dan jangan lupa yang ada pakai khidmat Abalan untuk DJ, MC, menyanyi, khidmat sewa PA system dan berbagai, untuk majlis kenduri kendara ke, majlis makan malam, kesukaan sekolah ke, whatever yang menggunakan, korang boleh siap Abalan. Okay, thank you so much. Nanti kita jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Peace yo.